السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyambung kuliah kita di mana hadis yang telah kita baca dulu dalam kitab Riyadhus Salihin ini, Babus Sabr. Kita dah baca sampai hadis yang ke-34. Malam ni kita sambung hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35 dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dar. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. Rawahul Bukhari. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, apabila aku menguji seorang hambaku dengan mengambil dua benda yang amat dikasihinya, lalu dia bersabar, nescaya aku akan menggantikannya dengan syurga. Yang dikehendaki dengan dua benda yang dikasihi itu ialah dua matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca ni barangkali sebahagian tuan-tuan boleh ingat lagi, dia serupa statusnya dengan hadis 33 yang kita baca hari itu. Hari itu kita terangkan hadis ini apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasul kata Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, atau yaqulullah taala. Macam hadis 33 sebut yaqulullah taala, dalam hadis malam ni innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman. Itu termasuk di dalam hadis qudsi. Saja nak ingat tak tuan-tuan, supaya kita tahu. Baik, dan kita selalu sebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, dan selain daripada itu juga disebut Allah Azza wa Jalla, yang Maha Izzah, lagi Maha Jalil. Apa nak terjemah Jalil? Jalla Jalal, itu semua perkataannya. Yang Melayu selalu sebut Subhanahu wa Ta'ala, kan? Boleh, itu pun betul juga. Yang tak betul ialah kalau bagi salam, ada satu jenis bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Pernah dengar? Warahmatullahi ta'ala hi wa barakatuh. Jangan buat pasal. Macam mana dia boleh main hi wa barakatuh tak tahu. Hi itu sambung ke mana pun kita tak tahu. Kalau tuan-tuan sebut warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, sudahlah. Yang main mana? Main hi tu kan. Pertama tu tak apalah. Warahmatullahi wa barakatuh. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ini warahmatullahi ta'ala hi wa barakatuh. Dan warahmatullahi ta'ala ni pun tak tahulah baca dalam lafaz nas pun tak sebut warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni. Warahmatullahi wa barakatuh itu lebih baiklah. Kalau sekali boleh sebut warahmatullahi ta'ala tu, sekali sambung macam-macam pula. Itu buat bab salam, tak apalah, sikit je pun. Baik, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang Allah Taala telah bernyatakan, telah berfirman, "Idza talaitu 'abdi", apabila aku menguji hamba-Ku. Perkataan ganti nama aku di sini tidak merujuk kepada Nabi, tetapi ia merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila aku menguji hamba-Ku bihabibataihi, dengan dua benda yang dia sayangi. Apa dua benda yang disayangi itu? Di hujung hadis Anas bin Malik bagi tahu, yang Nabi bagi tahu, yang dimaksudkan itu ialah kedua-dua matanya. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, apabila aku uji hamba-Ku dengan diambil penglihatan kedua-dua matanya, fasabaraha, ini fokus dalam hadis ini, bab ni cerita bab sabar. Maka dalam hadis ni, maka orang itu bersabar. Yang nama hamba tadi ni, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia bersabar ketika mana kedua-dua penglihatannya diambil oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan awwaqtuhu. Tuan-tuan, kalau kita mengaji bahasa Arab, kita tahu besar jawapan Allah Ta'ala ni. Pasal dalam bahasa Arab digunakan perkataan idza, dimulakan dengan idza, apabila, ataupun terjemah jadi jika. Itu dipanggil adatus syarat, syarat. Dan dia mesti ada jawab. Jawab itu kalau bahasa Melayu dia terjemah jadi nescaya. Nescaya ni maksudnya digunakan untuk perkataan perkara yang pasti. Dan pasti di sini bukan pasti manusia. Pasal kalau pasti manusia, maknanya yang manusia kata dia confirm buat, belum tentu jadi. Dan saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, apa sekalipun kerja buat kita, yang kita confirm memang kita nak buat, yang kita confirm kita dapat, jangan sekali-kali lupa untuk sebut apa? Insya-Allah. Mahal perkataan insya-Allah ni tuan-tuan. Beza orang jahil dengan orang yang mengerti. Kita tak tahu nak kata, orang Melayu dia anggap jawapan insya-Allah tu remeh. Bila kita insya-Allah tu, bagi orang yang sebut itu jawapan nak pelepah diri, tak mau buat. Bagi orang yang mendengar pun bila kata insya-Allah, dia tak yakin dengan insya-Allah tu. Dia insya-Allah tu makna tak buat lah tu. Duk kata, jangan insya-Allah saja. Dah, kalau yang menyebut tu orang beriman, insya-Allah tu maknanya dia buat. Baki lagi benarnya keputusan itu tergantung kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beza dia. Kalau orang tu memang sembarangan, memang orang yang tak kurang beriman, orang jahil, barangkali jawapan insya-Allah tu tak ada nilai bagi dia. Disebut oleh para ulama sebagai insya-Allahu ta'liqan. Insya-Allah saja dia gantung. Kalau buat, tak buat sudah. Tapi bagi orang beriman, insya-Allah itu maknanya tahqiqan. Dia buat. Kalau kita janji, kita kena letak insya-Allah. Tuan-tuan, contoh satu, kadang-kadang kita jadi tukang, kita dah buat rumah ke apa-apa. Yang ni bila siap,
Yang ni 3 bulan siap. Betul ni? Saya jamin. Yang kita jamin tu kita manusia, kita hamba. Kita tak ambil kira hujan, tak ambil kira panas, tak ambil kira pekerja lari, tak ambil kira barang mahal, tak ambil kira bekalan, tak ada. InsyaAllah tu tak mau sebut. Duk janji 3 bulan siap. Mai 3 bulan apa pun tak ada. Tapi bila kita letakkan 3 bulan itu dengan insya-Allah, kerja buat Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila kita penuhi aturan yang dia tetapkan, Allah Ta'ala makbulkan. Ada kawan yang memang pakar buat toilet dan buat bilik air ni. Dia buat semua. Yang ni cek siap lantai, dia kata tak akan bocor, tak tirih, dia kata tak turun. Akhirnya 4 tahun bilik air tak boleh guna. Pasal duk cari kang mana yang pasal duk tirih ni. Duk cari, satu je. Tukang tu masa dia kata jamin tak tirik, dia tak sebut insya-Allah. Satu tu je jawapan. Habis dah pakai Cina, pakai Hindu, pakai cari lantai tu tang mana yang tak kena. Duk rongkah buah waterproofing, buat apa semua. Semua buat dah, tapi duk tirik juga. Tak ada lain kata. Hak ni toki hak mula kata, pasal tukang tak kata insya-Allah. Banyak perkara tuan-tuan. Tapi baik, kembali balik kepada had. Pasal itu kita cerita had, janji manusia. Janji manusia dia kena letak dengan insya-Allah. Kalau dia kata berniaga, kita untung, insya-Allah kita untung. Kalau kita buat ni usaha ni, kita berjaya, kita menang, insya-Allah kita menang. Baik, kembali kita kepada hadis ini. Yang Nabi sebut ini ialah janji Allah Ta'ala. Bila janji Allah Ta'ala, maka dia pasti. Bila dia pasti, apa yang Allah janji? Allah Ta'ala kata dalam hadis ini, awwatuhu, pasti aku akan gantikan untuknya. Daripada minhuma, daripada penderitaan, hilang penglihatan tadi ni, hilang 2 mata tadi ni, Allah Ta'ala kata, Allah janjikan, gantikan dengan syurga. Allah janjikan dengan syurga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hadis ini beberapa perkara yang boleh kita faham. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang akan menguji manusia dengan apa jua cara sekalipun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita baca suratul Mulk. Allah Ta'ala kata apa? Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Jadi memang kehidupan ini setiap orang akan lalu ujian. Senang, susah, dia kena lalu. Itu ibtilak daripada Allah Ta'ala. Satu. Yang keduanya, dalam banyak-banyak ujian itu, yang disebut dalam hadis ini ialah Allah uji kedua-dua matanya. Kenapa dalam banyak-banyak benda, telinga apa semua, mata yang jadi sebutan? Wallahu Ta'ala a'lam. Kerana mata ini punya fungsi yang sangat besar. Mata, tuan-tuan, fungsi dia besar sungguh. Kalau Tok Sah kata hilang, kita baru separuh kelabu lah. Ada berani bawa kereta pergi merkit, pergi pekan buat buntang. Nampak kata dapat nampak, tapi kelabu ya. Mata dengan hidung pun tak tahu yang mana satu kan. Ada berani nak jalan bawa kereta. Kalau tak terpaksa ataupun tak apa betul, dia berani. Kalau tidak, tuan-tuan, jenuh cari kan. Nak bawa kereta, nak bawa cucu pergi sekolah. Mana tuan punya spek ni, tak jumpa spek. Duk carilah. Kalau tidak, tak boleh bawa cucu pergi sekolah. Penting je cuma mata. Kalau nak membaca, jenuh cari. Yang ni, jadi saya tak boleh baca. Kita pun awal gitu lah, tak boleh baca. Pasal mata tu penting. Dan antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi di syurga ialah nikmat dengan menggunakan penglihatan. Nikmat mata. Yang mana disebutkan sebagai
Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Nabi pandang, Nabi tunjuk akan bulan purnama besar di langit itu. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu lihat jelasnya bulan ini. Maknanya kata para ulama, nikmat yang paling besar untuk ahli syurga. Dah habis syurga dah dia dapat. Nikmat yang paling besar sekali ialah dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata. Dan cerita tentang mata ini juga, tentang penglihatan ini juga, Al-Quran sebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Allah bangkitkan sebilangan manusia tu buta di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti. Siapa? Man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah. Qala lima hasyartani a'ma. Orang yang dibangkitkan buta nanti tanya, dia berkata, kenapa kau bangunkan aku ya Allah? Kenapa kau himpunkan aku di mahsyar ini dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira, dan sedangkan dulu aku nampak, aku celak. Kata penglihatan ni tuan-tuan. Ada orang yang Allah Ta'ala azab dia hari mahsyar, dia buta. Kelam kelibut semua dengan kelam kabut, dengan peluh, dengan panas, dengan ramai. Tapi dia buta, tak nampak apa. Terpinga-pinga. Tuan-tuan, tak tahulah, kita hari itu kita kena gempa bumi sikit je kan, gegak sikit je kan. Itu pun ada yang tak sedar apa. Cuba yang duduk dekat bangunan tinggi, hak duduk di kondo, dia belah tak usah kata dia dah Aceh tu, hak duduk boleh pining apa semua, kelang kabut turun. Cuba bayangkan orang buta kalau keliling lalang tu semua pakai turun kelang kabut, hak orang buta ni nak cari jalan ke mana? Kecoh kan, kelang kabut. Padang mahsyar tu nanti dengan semua orang terpinga-pinga, semua orang menderita apa, semua orang buta ni duduk terpinga-pinga. Siapa gelap pula ni? Tanyakan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jawab kepada pertanyaan itu, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat dari kami, maka kamu lupakan dia, kamu tak pedulikan dia. Maka demikian juga pada hari ini kamu dilupakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan main-main. Datang peringatan Allah, datang ayat Quran, datang nasihat agama, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang pengajaran akhlak yang baik. Kita buat tak peduli. Jangan sangka berhenti di situ saja benda ni. Dia akan sampai ke hari akhirat nanti. Baik. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala sebutkan tentang salah satu benda yang akan diuji ialah hilang penglihatan. Penglihatan saja yang kena uji? Dah banyak lagi yang lain, tapi salah satu yang penting ialah penglihatan. Telinga penting, telinga pun penting juga. Jadi takkan nak senaraikan semua. Ada orang yang mata dia elok, celak, tapi kaki tak boleh jalan. Mata boleh bercakap, telinga, tangan boleh bergerak sana sini, kaki tak boleh nak angkat, tak boleh nak bergerak. Duduk kedang atas katil. Habis naik rosak, melecet belakang-belakang apa semua kan. Nak kata sihat, sakit, tak boleh bangkit. Nak kata sakit, boleh bersembang, boleh bercakap. Itu nikmat yang Allah Ta'ala dah tarik. Maka apa tindakan hamba apabila ditimpa dengan ujian yang macam ini? Allah Ta'ala menyatakan sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, fasabara, maka orang itu bersabar. Orang yang ditimpa ujian tadi kena jadi hamba betul-betul kepada Allah. Dia kena akur, dia kena reda, dan dia kena sabar. Dia kena sabar dengan apa yang menimpa diri dia. Kalau dia sabar, bila lantaran daripada ganjaran daripada kesabarannya itu,
Allah Ta'ala janjikan untuknya daripada hilang mata tadi ni. Ya, hilang mata. Kalau yang cerita hilang telinga, hilang kaki, hilang penyakit tu, kena penyakit ni dan sebagainya, pun serupa jugalah. Allah Ta'ala janjikan al-jannah, syurga. Apa lagi yang kita nak tentang kalau dah jaminannya syurga? Syarat masuk syurga dah tentu. Yang pertama, dia kena ada membership card. Dia kena ada kad keahlian, iaitu mesti beriman kepada Allah, mengucap dua kalimah syahadah. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh kat orang lain. Janji syurga ni dia kena lalu dulu hak tu dulu. Baik, dia dah beriman. Satu. Apa tindakan yang berikutnya? Bonus untuk dia kalau nak masuk syurga ialah dia mesti bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis hadis tu, kita pindah hadis yang berikutnya, hadis ke-36. Qala musannif, wa an Atha ibn Abi Rabah qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. Dan daripada Atha bin Abi Rabah menerangkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata kepadanya, daripada Atha bin Abi Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata kepadaku, adakah engkau mahu melihat seorang perempuan daripada kalangan ahli syurga? Aku, yakni Atha menjawab, bahkan tunjukkanlah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, itulah dia wanita hitam yang pada suatu hari telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku berpenyakit gila babi hingga aku terbuka aurat. Doakanlah semoga Allah menyembuhkan penyakitku. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau sabar, nescaya bagimu syurga. Dan jika engkau mahu, aku boleh berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menyembuhkan engkau. Lalu wanita itu berkata, aku akan bersabar. Dan dia juga berkata, sesungguhnya aku ini terbuka aurat, maka doakanlah kepada Allah untukku supaya aku tidak terbuka aurat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Dalam terjemahan ini dia kata gila babi. Ada kita lihat tak? Sirah, perkataan sirah ni dia kerasukan. Kedudukan. Dia jenis lupa diri. Dia kerasukan. Sirah ni makna kena rasuk. Baik, hadis ini daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni bukan sahabat, dia tabi'in. Antara tabi'in besar. Atha bin Abi Rabah anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Atha ni bagi tahu, satu hari Ibnu Abbas itu guru dia, sahabat Nabi, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas panggil dia, anak tengok dah ahli syurga seorang.
Nak tengok perempuan di syurga. Dia kata tentu aku nak tengok. Bila perempuan tu lintas, itu dah perempuan hitam tu lah dia ada syurga. Dia tunjuk. Pasal apa Ibnu Abbas boleh beritahu kepada Atha yang tu ahli syurga? Bukan dia tahu. Dia bukan tahu perkara gaib. Ibnu Abbas tak tahu perkara gaib. Tetapi dia mengambil faham daripada satu peristiwa yang dia nampak, yang dia saksikan antara Nabi dan perempuan hitam ini, perempuan berkulit hitam ini. Apa cerita dia? Ibn Abbas ceritakan kepada Atha bin Abi Rabah. Dia kata satu hari perempuan ni sudah datang berjumpa Nabi SAW. Dia kata kat Nabi, sesungguhnya ini usra, sesungguhnya aku ni dirasuk. Dia bukanlah perempuan saja kan, siapa pun dia kalau orang tu kerasukan, Allahu alam. Kalau tak semua pun sebahagian tu dia separuh-separuh. Dia sedang yang cakap tu bukan dia, tapi dia tak boleh kawal diri. Kok dah siapa-siapa sendiri pernah rasuk kan, auzubillah kan. Dia sedang siapa diri dia, tapi dia tak tahu yang dia tak boleh nak kawal diri dia. Kata yang kata kalau kata teriak, dia teriak. Kalau tanya pasal apa teriak, tak tahu. Kerasukan, ngigau, rayan, itu semua lebih kurang sama lah tu. Di luar kawalan. Tapi dia yang macam kerasukan ni sebahagian tu dia sedar diri dia. Dia tahu. Dan bukan semua kerasukan jin masuk dalam badan, dia keluar suara-suara jin tu dah juga. Sebahagian tu keluar suara tuan badan tu juga. Pasal tu untuk penyakit-penyakit kerasukan ni bukan semua orang boleh mengubat dan bukan semua orang boleh kenal hak nu rasuk tak rasuk. Dan bukan semua yang jenis hilang ingatan histeria ni kena rasuk. Sebahagian tu memang dia gila. Sebahagian tu memang orang tu gila. Bukan kena sakit jin. Kesian kat jin yang jin tak kacau pun ada orang kata jin juga yang kacau. Kadang-kadang ada satu orang tu yang tak mesej. Dia kata setiap kali nak semayang, dia kata dia dengar suara bisik ke dia tak usah pergi semayang, pergi sembah tokong. Setiap kali nak buat kerja, dia kata niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia rasa macam ada orang hambat ke dia tak usah ada buat. Pergi sembah tokong lagi bagus. Dia tanya apa nasihat? Apa nak nasihat tuan-tuan? Pergi hantar, suruh dia rujuk pakar sakit jiwa dulu. Pakar sakit jiwa kata, ya dia tak sakit. Tak sakit, dia kena pergi tang lain lah. Dalam masa sama dia kena pergi berubat. Dia kena pergi carilah. Betul tak betul benda apa yang dia berasa bisik telinga dia tu. Pasal halusinasi perkataan bayangan ni dia boleh jadi dalam banyak faktor. Selain daripada faktor gangguan jin, dia juga faktor gangguan perasaan. Memang perasaan tu tak tenteram, macam-macam duk rasa. Orang kalau dia dah gundah gulana, benda yang dia tak nampak pun dia boleh nampak. Benda yang orang tak kata pun dia dengar. Dia rasa macam tu perasaan. Begitu demikian juga dengan orang yang tersangat lapar. Orang yang terlalu susah, tersangat lapar, dia boleh rasa macam-macam. Pasal tu orang kata Gautama Buddha. Gautama Buddha ni ialah asalnya dia ni anak golongan bangsawan di agama Hindu di India sana kan. Dia cumui dengan kehidupan mewah tu, dia keluar, dia habis tinggalkan semua pakaian kemewahan dia pakai hak jubah yang paling zuhud sekali dalam diri dia, duduk bertapa di bawah pokok bo katanya. Lapar tu. Dia habis tinggalkan makan apa semua. Lepas tu dia terasa macam diri dia tu terangkat. Lalu dia dipanggil apa sampai ke makam nirwana. Nirwana macam dia bersatu dengan alam, dia bersatu dengan Tuhan. Lepas tu daripada situ baru dia dapat timbulkan pengajaran-pengajaran dia. Yang tu kalau ikut kajian psikologi kata hasil daripada dia lapar tu macam tu, dia rasa macam-macam pelik-pelik. Dan itu juga berlaku kepada sebahagian daripada golongan kerohanian Islam yang cuba melapakkan diri dia sampai tak makan, tak minum berhari-hari, menyusahkan diri. Dia akan sampai ada tahap penyakit yang macam tu. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama, sebahagian disebut tentang seorang penulis di kalangan orang sufi, panggil dia Al-Imamul Akbar, Muhyiddin Ibnu Arabi. Sebahagian orang anggap itu tokoh wali besar. Sebahagian besar lagi ulama kata dia zindiq, kafir.
Pasal banyak tulisan dia tu yang menyamakan diri dia dengan Tuhan dan sebagainya, pahaman wahdatul wujud. Tapi ada segelintir di kalangan pengkaji yang kata kalau baca tulisan Ibn Arabi ni, sebahagian yang awal tu banyak yang jelas akidah dia tentang tauhid dan sebagainya. Tapi bila mai tang ujung-ujung tu memang dia merapu sungguh sampai dia boleh kata antara Musa dengan Fir'aun, Fir'aun lebih dekat dengan Allah Ta'ala banding dengan Musa. Pasal masa Fir'aun sebut ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sebenarnya Fir'aun ketika itu sedang bersatu dengan Tuhan. Siapa tulis macam tu, tuan-tuan nak kata apa? Kapiak lah kan? Jelas perkataan dia macam tu. Menyebabkan ramai ulama yang mengatakan dia zindiq, kafir. Tetapi sebahagian kecil ulama kata wallahu alam, seperti Az-Zahabi umpamanya sebut, orang macam Ibn Arabi ni, dia kata kalau nilai hak tulisan yang awal tu elok isi kandungannya, bila mai hujung tu dia bukan kerana dia kufur dan sebagainya, tapi kerana dia terlampau kelaparan. Dia terlampau berzuhud sangat sampai dia kelaparan sampai jadi gila. Jadi masa dia tulis tu barangkali dia gila. Gila tu lepas tu ringan dah sikit kan daripada kapiak dia gila. Okey dah tu. Walaupun ada sebahagian menganggap dia Tok Wali. Tok Wali apa kalau pisamakan Fir'aun dengan Allah Ta'ala kan. Baik, itu nak cerita tentang apa tadi? Tentang apa nama, melihat apa nama, macam-macam lah kan, halusinasi dan sebagainya. Baik, tentang kerasukan. Jadi kalau dalam sebahagian bentuk kerasukan ini ialah memang dia saling berkait. Yang satu ini ialah jin dan syaitan. Syaitan ya, jin, daripada kalangan jin. Dia tidak mampu untuk masuk ke dalam badan manusia, melainkan yang telah sedia ada melalui bajrad dam, kata Nabi, yang lalu dia dalam saliran darah kita, tu dia dah tu, memang dah darah dalam tu. Demikian juga yang dipanggil qarin, pendamping tu. Qarin itu yang ada pada setiap kelahiran tu, tu memang ada dah. Tapi yang luar-luar ni, yang orang hantar sihir, yang orang terpijak ke tengah jalan dan sebagainya ni, dia bukan boleh mudah-mudah nak masuk ke dalam tubuh badan seorang manusia. Dalam satu pengalaman seorang ulama di Mesir, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia kata jin itu buat pengakuan bahawasanya dalam satu peristiwa dia boleh masuk dalam badan seorang perempuan ketika mana perempuan itu tengah buka pintu pagar rumah dia. Dia terserempak dengan orang yang cuba mencuri di rumahnya. Dia terkejut, pencuri itu pun terkejut, pencuri itu lari. Dia terkejut itu, kata jin itu menyebabkan diri dia terbuka untuk dimasuki. Maka kerana itu disimpulkan ada 4 keadaan yang boleh menyebabkan jin boleh masuk dalam tubuh. Yang pertama ialah ketika bersangatan marah. Sangat marah. Tu orang kata naik hantu. Dia bukan naik hantu, hantu naik dia. Hantu masuk dalam badan. Dia boleh hilang ingatan, hilang semua. Menggila sungguh. Tu yang orang dia boleh pegang parang, dia boleh pusing sana sini, libat sana sini. Dan sekali kena ke orang mati, cas, bunuh tanpa niat. Yang keduanya ialah yang bersangatan sedih. Sangat sedih. Itu juga boleh menyebabkan jin masuk dalam badan. Yang ketiganya ialah sangat takut. Orang takut, dia terkejut, dan bila dia terkejut, maka jin tu masuk. Dan yang keempat ialah orang yang sangat lalai. Kalau gelak tu sambil tak berhenti langsung, kalau leka kalik sungguh-sungguh lalaikan agar Allah Ta'ala, lalai tentang apa semua, itu antara benda. Azan lah. Bila saya tak betul azan.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu suasana. Dan yang jadi sebahagian itu, yang kes 4 ni biasanya ialah kes ketika mana orang menghantar ataupun benda tu memang standby duk tunggu minat nak masuk. Ada peluang dia masuk. Kalau tidak, dia bukan sewenang-wenangnya dia boleh masuk. Dia boleh kacau keluar, kadang-kadang tidur di rumah, dia main ketuk tingkap luar kita, duduk kat atas pejabat tingkat 5, nampak orang duk lalu tepi pintu tu. Dia boleh main pusing-pusing kot tu ya. Dia takkan boleh masuk lah badan kita sewenang-wenang. Dan syaitan tidak punya kuasa ke atas diri manusia. Dia tidak boleh memudaratkan manusia dalam bentuk direct. Tapi dia boleh dengan cara dia masuk, dia ganggu switch dalam badan kita. Yang tu dia boleh buat. Itu yang menyebabkan kerasukan jadi ni. Dia ganggu switch. Maka kita akan nampak sesuatu yang lain. Alhamdulillah, orang yang kerasukan ni, dia akan nampak sesuatu yang lain daripada hakikat yang ada. Dia nampak muka pak dia, barangkali dia nampak muka hantu ke apa-apa. Nampak muka kawan dia nampak muka benda lain. Atau ada dekat kawan tu, sebelah dia tu ada benda lain. Tu yang membuat dia meronta, dia tak mau dekat kat kawan tu, dia main tibah kawan ni dan sebagainya. Kerana dia nampak benda yang lain. Dia dikhayalkan oleh benda yang masuk dalam badan dia. Itu dia panggil kerasukan. Dan kerasukan ni sebenarnya satu hakikat, memang ada. Yang kata gangguan jin ni tadi. Baik. Para ulama bincang, bila bincangkan tentang kaitan antara sakit jiwa, tekanan perasaan dengan kerasukan ni tadi, dia barangkali boleh berlaku berasingan. Maknanya sakit jiwa tak ada kena-mengena dengan kerasukan. Kerasukan berlaku tak kena-mengena dengan sakit jiwa. Dan ada juga ketikanya dia berkaitan. Hanya kerana bermula dengan tekanan perasaan, maka menyebabkan boleh berlaku kerasukan. Ataupun dengan kerasukan itu berlaku, menyebabkan dia tak sabar, maka akhirnya berlaku depression, tekanan perasaan pada diri kawan tu pula. Betul boleh berlaku. Dan jin ini, kalau ikut pengalaman yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu, antara tempat pertama yang dia akan duduk dalam diri manusia ni, dia duduk kat otak, dekat Swiss. Jangan pi berubat. Dia duduk dekat Swiss tu, tak usah pi berubat. Satu. Yang keduanya pula, kalau dia pegang Swiss dia tukar pula, dia akan suruh pi berubat dan terima apa saja rawatan yang ada. Tak kira dah. Tanpa mengambil kira batas-batas agama. Dan itu banyak. Dan tak mau berubat pun banyak. Satu lagi jenis pantang sakit, dia kira dengar satang mana Datuk Bongo dia pergi. Lagi hulu, lagi dalam, lagi payah jumpa, atau lagi kena pula ada patung tu, patung ni dalam rumah tu, kira lagi mujarab. Sampai sanggup pergi Wat Siam, sanggup pergi Tok Kong, sanggup pergi kat Tok Patin sana si dan sebagainya. Itu Swiss yang dipegang oleh jin. Dia sendiri nak bagi orang tu mudarat tak boleh, maka dia akan main Swiss dalam. Cuma ada keadaan yang berlaku. Ini pengalaman kalau kita baca Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu. Suatu hari dia mengubat orang. Dia suruh dia, bila dah boleh dialog dengan jin tu, dia habaq kat jin yang ganggu manusia tu, kawan pesakit tu, dia suruh keluar. Dia suruh jin tu keluar. Biasa, kalau tak keluar dia akan baca Al-Quran dan sebagainya, bagi jin tu kepanasan dan sebagainya. Maka kena yang hari tu, dia kata, waktu dia suruh jin tu keluar, jin tu letak syarat. Aku boleh keluar daripada pesakit ni dengan satu syarat, aku nak tukar masuk badan hang. Dia kata kat Syekh tu, tak kalau kita pergi berubat, suruh keluar, dia kata syarat masuk pada ustaz. Tinggal, pergi tinggal lah tu pun tak apa. Jangan main. Jin tu letak syarat yang tu, nak masuk dalam badan tu Syekh ni. Apa kata Syekh tu? Tak apa. Kalau itu syarat kau nak keluar daripada badan dia, pasal dia nasihat alam, menyiksa pesakit, menyiksa hamba Allah Ta'ala berusaha dan sebagainya, kau kena keluar. Baik, dia kata, bila syarat nak masuk dalam badan, dia kata silakan. Sila masuk dalam badan aku. Kalau mau. Lama dia tunggu, senyap. Tiba-tiba pesakit dia teriak. Jin tu teriak. Pasal apa dia teriak? Dia kata, aku tak boleh masuk badan. Aku tak boleh masuk badan kamu, hai Tok Syekh. Dia kata, pasal apa?
Ada benting, dia kata, ada benting yang halang aku daripada masuk. Apa yang kau baca hari ini? Syekh Syahid kata, aku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Ini pengalaman orang. Barangkali betul. Tapi memang fadilat perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu besar. Itu termasuk di dalam zikir yang disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-baqiyatus salihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ulanglah 100 kali tuan-tuan tu. Bila masa lapang, masa bangkit pagi tu jalan tak nak pergi market, nak pergi sekolah, lah kata ulang baca yang tu bagi cukup 100 kali. Nak lagi lebih pun tak apa. Tapi itu antara fadilat secara pengalaman, bukan secara nas, tapi secara pengalaman. Jin tu kata aku tak boleh masuk. Last sekali dah kata surrender macam tu, akhirnya jin tu keluar. Itu cerita lah. Baik, kita masuk hadis tadi. Jadi lelaki perempuan ni bagi tahu kepada Nabi, aku ini kerasukan, dan bila aku kerasukan, dia kata aku akan singkap habis, dia kata pakaian, terdedah aurat. Orang kerasukan memang lagu tu tuan, dia tak sedap. Jadi dia akan buat, dia akan meronta, dia akan buka, tarik apa semua, tudung terbang, baju pun koyak apa semua, dia boleh jadi. Pasal tu antara petua kalau mengubat, wallahu alam, dia setengah-setengah orang cakap ada lain-lain, tapi kalau berdasarkan kepada situasi-situasi ni dan juga berdasarkan apa yang adalah hadis ni, orang yang mengubat tu dia kena jaga, pastikan pakaian pesakit terutamanya yang perempuan hendaklah berpakaian menutup aurat yang sewajarnya. Pasal kalau dia meronta saat ini dia akan tersingkat dan sebagainya, jangan sampai terdedah lah. Pasal yang mengubat tu rasanya jarang lah dia beradik sendiri. Dia main panggil ustaz sana, main orang sini pergi mengubat. Nanti dia mula naik, dia terbuka aurat dan sebagainya. Masa sihat tak tengok, masa sakit tapi tengok pula kan. Dan itu yang menyebabkan ada gangguan pula. Hak kau tu kena kasut kau tu, hak ustaz mengubat kena kasut cara lain pula. Itu semua kes pernah berlaku kan. Jadi benda-benda ini bahaya. Kerana itu, pasal memang tabiat dia bila dia kerasukan, dia tak sedar sendiri. Dia boleh menyebabkan terbuka aurat, dia akan buka baju, dia akan buka tudung dan sebagainya. Dan perempuan dia mengadu, setiap kali jadi memang macam tu, salah dia. Maka dia mintakan Nabi, fad'ullaha ta'ala li, kau doalah kepada Allah Ta'ala ya Rasulullah untuk aku. Apa dia doa? Dia mintakan Nabi doakan, pertama pasal dia mengadu ya, aku kena kerasuk dan aku bila terasuk dia akan terbuka aurat. Jadi minta ke Allah Ta'ala doakan untuk aku. Doakan apa di situ? Doakan kesembuhan. Maka Nabi SAW jawab kepada perempuan ini, kalau kamu mahu, maksudnya ialah aku tak payah doa, tapi kamu bersabar. Itu maksud pertanyaan. Walakil jannah, dan untuk engkau syurga. Di sini tuan-tuan, para ulama bincang, menyebabkan sebahagian ulama kata, bukan semua, sebagai ulama kata, berdasarkan hadis ini, bukan semua jenis penyakit wajib kita berubat. Ada penyakit yang kita memang wajib berubat. Ada penyakit yang kita tak payah berubat. Kalau nak berubat tak apa, option, mana optional, bukan mana wajib. Dia berbeza lah. Satu ialah penyakit yang memang dia kalau kita tak berubat, dia akan memudaratkan bukan kadar diri kita, dia akan menjadi wabak, dia akan merebakkan orang lain dan sebagainya. Sedangkan Quran ataupun hadis Nabi menyebutkan, hadis Nabi sebut la darar wa la dirar. Jangan bagi mudarat pada orang dan jangan mudaratkan diri sendiri. Jadi ada penyakit wajib pergi berubat. Kalau tak mau berubat jadi berdosa. Ada penyakit yang elok dia pergi berubat untuk memudahkan kehidupan dia. Dan ada penyakit yang macam ini, dia termasuk dalam penyakit juga, yang Nabi bagi pilihan. Kalau nak berubat pun tak apa. Kalau nak berdoa bagi elok, doa mana doa bagi sembuh pun tak apa. Itu termasuk dalam berubat kan doa. Ataupun sabar. Bersabar dengan ujian yang ada, maka engkau akan dibalas dengan syurga.
Kalau dia minta Nabi doa, itu maknanya dia berubat dengan Nabi lah. Nabi doakan untuk dia sembuh. Tuan-tuan, perempuan ini dia fikir dia ada dua jalan. Satu ialah dia boleh terus minta pada Nabi, pasal Nabi tak larang pun untuk dia doa. Nabi bagi pilihan, in syi'ti, kalau kamu mau aku tak payah doa, kamu bersabar. Maknanya dia boleh pilih. Pilihan yang pertama ialah minta Nabi doakan juga, tak apalah, doakan aku bagi sembuh. Doakan aku bagi sembuh, elok sihat macam manusia biasa. Masa tu bila sihat, kita akan gandakan ibadat sendiri, kita akan jalani kehidupan macam biasa, balik apa semua. Mudah-mudahan dapat syurga dengan perjalanan yang panjang ni. Pilihan yang kedua Nabi bagi ialah, aku tak payah doa, kamu bersabar dan kamu dapat syurga atas sabar tu. Maka dia fikir tadi, nak fikir sembuh, lepas tu nak dapat syurga, panjang cerita lagi. Yang ni Nabi bagi pilihan, tak doa tapi dapat syurga kalau sabar. Dia pilih untuk sabar untuk dia dapat syurga. Bukan semua orang perlu pilih macam ni, tak. Ini pilihan yang Nabi bagi. Ada orang dia kata nak sabar tapi dia tak boleh sabar. Memang ramai orang kata tak apa, saya sabar. Saya sabar tu masa habaq, masa kita cakap, masa kena belum tentu dia boleh sabar. Boleh hilang macam-macam, tuan-tuan. Ada kawan saya seorang, dia bawa orang pergi umrah, ada company dia belah Tarak, belah Kedah sana. Dia nak tulis buku. Dia nak tulis buku, adakah anda sudah layak untuk buat haji dan umrah? Siapa tanya dia? Pasal berdasarkan pengalaman-pengalaman dia kata, orang tak sabar, tak boleh pergi, dia kata Mekah. Tapi sungguh memang betul, tuan-tuan. Syarat nak pergi Mekah, nak buat haji ke, tuan-tuan nak pergi umrah ke, pertama mesti beriman, itu dulu. Yang kedua kena sabar. Kalau sabar tak ada dalam diri, tuan-tuan jangan cita-cita nak pergi Mekah tu. Buang siap-siap. Cari hak sabar tu dulu. Ada sabar dalam diri, baru pasang niat cita-cita nak pergi buat haji, buat umrah. Kalau tidak, dia pergi sana buat dosa. Buat dosa, menyusahkan orang. Siap-siap kena timpa bertakar pula kat sana. Kena uji macam-macam. Bila seorang yang kalau 10 orang, ada satu orang tak sabar, dia kena uji dengan Allah Ta'ala. Bukan dia seorang kena, habis semua, satu jemaah semua kena. Beg hilang pun dia mengamuk, habis semua satu jemaah, nak kena pergi cari beg dia pula kan. Jadi cerita dia, kalau tuan-tuan nak pergi jalan, pergi bercuti mana pun tak apa. Tapi kalau siapa-siapa cita-cita nak pergi Mekah, dia kena beriman, dia kena bersabar. Ada yang tu dia boleh pergi. Sambung cerita ni tadi ni. Baik. Jadi pilihan yang Nabi bagi, dan wanita itu memilih yang kedua, iaitu untuk dia bersabar dan untuk dia dapat syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan sabar itu Nabi janjikan syurga untuknya. Menunjukkan sabar ni benda yang sangat besar. Kunci nak masuk syurga tu ada, selepas daripada beriman, dia kena sabar. Ini contoh satu penyakit. Tadi kita ambil cerita penyakit hilang penglihatan. Sebelum tu cerita tentang orang yang kehilangan orang yang disayangi. Kunci dia nak masuk syurga kena sabar. Kalau tak sabar, apa pun tak dapat, tuan-tuan. Dan bila sabar, maksudnya dia bukan berhenti setakat itu. Dia bersabar dan dia memperkukuhkan dirinya. Kalau kita cerita tentang ramai, Quran cerita tentang manusia yang sabar ni, tuan-tuan. Nantilah bila-bila kita cerita lagi panjang kan. Cerita tentang Nabi Yunus, cerita tentang Nabi Saleh, cerita tentang hari itu kita cerita tentang budak yang belajar dengan ahli sihir dan semua kan. Baik. Jadi kemudian perempuan tu kata, aku akan sabar. Dia pilih aku akan sabar. Maknanya aku nak sabar dan aku nak ambil syurga tu. Kira dia ambil syurga terus, kira nak syurga. Cuma dia kata, aku ni akan terdedah aurat. Maksudnya bila terdedah aurat itu mendatangkan aib. Aib pada diri dia, aib pada keluarga dia, mungkin menyusahkan orang lain yang tengok aurat dia dan sebagainya. Fadu'allaha li alla atakasyaf. Doalah ke Allah Ta'ala supaya aku tak terdedah aurat lagi. Yang tu dia minta. Hak tang sembuh tadi tak apa, pilih hak sabar nak masuk syurga. Tapi tang aurat tadi tanya Nabi, tolong doa ni. Maka Nabi SAW mendoakan untuk wanita ini kepada Allah Ta'ala supaya
apabila dia kerasukan, dia tidak lagi terdedah auratnya. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Pasal apa yang dia kata perempuan tu ahli syurga? Pasal dia pilih pilihan yang Nabi bagi tahu jawapannya syurga. Maka dia kata perempuan ini ahli syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mahalnya sabar. Kita tak tahu, tapi tak tahulah tentang setiap orang tu dia punya pengalaman yang berbeza. Apa untungnya kita kalau tak sabar? Tu kita kena fikir satu. Apa untungnya kita jadi pemarah? Apa untungnya? Kalau tuan-tuan pergi mana kan, apa untungnya kita merungut? Boleh merungut macam tu je lah. Baru selesai masalah? Tak selesai masalah. Nak selesai masalah bukan dengan cara tu. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Habis dekat tu hadis yang kita baca. Kalau ada apa-apa yang boleh dibincangkan, tuan-tuan silakan.